Terlalu banyak fenomena yang berlaku di sekeliling kita di seluruh pelosok bumi. Kali ini saya senaraikan 7 fenomena langit luar biasa di seluruh dunia. Awan lenticular. Awan lenticular merupakan pembentukan awan unik yang kelihatan seperti kanta atau piring. Ia sering terjadi di atas kawasan pegunungan. Apabila angin bertiup dalam arah yang sama secara berterusan dan keadaan udara sekeliling menjadi stabil, pembentukan awan ini mula dapat dilihat. Aliran angin yang menuju ke bawah akan meluapkan udara lembap di kawasan sekitar dengan mudah. Disebabkan ia terbentuk pada altitude tinggi 40,000 kaki, ia dapat dilihat dengan mudah dari jauh. Awan nacreous. Awan nacreous yang juga dikenali sebagai awan stratosfera kutub merupakan sebahagian persekitaran di kutub utara apabila gelombang lindung angin oleh kawasan gunung menyejukkan lapisan rendah stratosfera. Atmosfera kering di lapisan ini yang bersuhu di bawah negatif 78 darjah Celsius membantu menghasilkan awan yang luar biasa ini. Disebabkan kedudukan awan pada altitude tinggi sekitar 49,000 sehingga 82,000 kaki, ia menerima cahaya matahari dari bawah ufuk yang menghasilkan warna terang. Morning glory cloud. Morning glory cloud atau awan seri pagi yang biasa berlaku di Teluk Carpentaria di Australia merupakan satu fenomena meteorologi yang sangat unik dan menakjubkan. Awan ini terjadi apabila udara laut dari dua arah berlawanan bertemu dan membentuk kesan silinder berpusing. Ia bersaiz sehingga 1 atau 2 km panjang dan boleh membentuk secara berkumpulan. Pelangi api. Nama sebenar pelangi api ini ialah circumhorizontal arch. Ia adalah sejenis halo dan merupakan sebuah fenomena optik di langit. Fenomena ini berlaku apabila biasan matahari atau bulan melalui kristal ais berbentuk plate yang tergantung di langit. Apabila terbentuk sepenuhnya, ia kelihatan sangat cerah dan mempunyai warna terang yang selari dengan kaki langit. Awan asperatus. Awan asperatus, sejenis pembentukan awan yang kelihatan sangat menakutkan. Kelompok awan kasar ini adalah sangat menakutkan kerana ia kelihatan seperti dalam filem Judgment Day. Ia memberikan kesan iluminasi visual yang sangat dramatik kepada sesiapa yang melihat, seolah-olah satu ribuan petir yang sangat kuat akan terjadi. Awan mammatus. Awan mammatus adalah sangat misteri dan menakutkan kerana tiada siapa tahu bagaimana ia terbentuk. Ia mempunyai rupa aneh seperti kantung sel yang bergantung daripada dasar awan lain dan terbentuk dalam persekitaran serta keadaan langit yang berbeza. Salah satu teori menerangkan udara sejuk yang tenggelam ke bawah pembentukan awan ini melalui penolakan udara panas. Tiang cahaya. Tiang cahaya mungkin adalah fenomena paling indah dan menakjubkan yang pernah terjadi dalam dunia. Ia merupakan sekumpulan cahaya menegak yang muncul daripada satu sumber cahaya. Fenomena atmosfera optik ini terhasil oleh refleksi cahaya daripada kristal ais kecil yang banyak terdapat di awan. Cuaca sejuk yang ekstrim juga ada kalanya boleh menyebabkan fenomena ini terjadi. Disebabkan itu, ia juga digelar sun pillar ataupun solar pillar.